Rugi kalau tak singgah sini. Sunway Putra Mall tengah meriah dengan edisi manis tau. Shopping baju raya puas-puas, banyak aktiviti menarik dan hadiah eksklusif menanti korang. Hai guys, hari ni jom kita nak explore edisi manis di Sunway Putra Mall. Tengoklah dekorasi dia, memang cantik gila dengan dulang kuih tradisional gergasi. Bukan setakat shopping, ada juga persembahan kebudayaan yang memeriahkan suasana. Banyak gila pilihan dari baju kurung, baju Melayu, t-shirt sampai pakaian kanak-kanak yang comel pun ada. Nak cari minyak wangi ada, coklat Dubai ada, manis-manisan pun ada. Ni lah tempat paling sesuai kalau nak shopping baju raya. Banyak pilihan, harga pun berbaloi, tak perlu lagi ke tempat lain. Dekat sini korang boleh join workshop juga. Dan yang paling best, kalau korang shopping dekat sini boleh tebus hadiah menarik macam sapu raya, ceramic bowl, high tea stand. Tapi yang paling padu, korang berpeluang menang Proton Imma 7, Mitsubishi Xpander dan Proton S70 tau. Ada free parking untuk 2 jam pertama. Penat shopping, perut pun dah lapar, jom berbuka dekat sini. Makan dekat Dolly Dim Sum ni semuanya puas hati. Sedap-sedap, panas-panas pula tu. Nasi goreng dia memang padu gila weh. Ada chicken drumettes, broccoli carrots, sponge cake, dumpling dan yang paling sedap air pineapple coconut suns dia. Ada pula Amit C coconut surprise. Korang kena try makanan dekat sini. Adam ajak makan dekat Super Saigon, try makan makanan dekat sini pula. Makan dekat Super Saigon ni makanan dia sumpah sedap gila weh. Korang memang rugi kalau korang tak try makan dekat sini. Paling sedap Aussie beef fried rice dia, memang sedap gila weh. Korang memang kena ambil set ni semua sebab memang berbaloi, harga murah, dah lah sedap. Murah pula tu, memang berbaloi sangat lah. Lepas makan dekat sini, jangan lupa guna Sunway Super App sebab boleh kumpul 30 kali Sunway Points bila spend kat merchant yang join. Lagi banyak belanja, lagi banyak reward. Korang tunggu apa lagi? Jom kita pergi Sunway Putra Mall.